Assalamualaikum and salam Ramadan semua. Welcome back to Motor Maniac. Hari ni episod kita lain sikit sebab kita orang ni asyik cerita pasal kereta, cerita pasal idola-idola motorsport, cerita pasal driver-driver lelaki. Tapi hari ni aku nak bercerita kat korang tentang top 5 Motor Maniac picks lady drivers. Yes. Lady drivers. So jom kita dive into top 5 Motor Maniac picks lady drivers. Let's go. Jadi, di tempat yang pertama, aku memilih untuk ambil Michelle Mouton. Kenapa Michelle Mouton? Michelle Mouton telah menjadi the first woman ever to win the World Rally Championship. Kenapa aku boleh cakap the first woman ever? Sebab mesti korang tanya kan, kenapa Sebab dia lawan against male je ke? Takkan dia tak lawan against perempuan apa semua kan? Ke dia lawan memang semua lelaki? Jawapan dia, ya betul. Michelle Mouton telah compete against semua competitor lelaki dan menang race pertama dia di WRC pada tahun 1981. So, selain tu, Michelle Mouton ni juga menjoki sebuah Audi Sport Quattro, sebuah kereta yang twin turbocharged dan juga all wheel drive. Dan tak dilupakan, dia juga compete dalam Group B Rally, di mana diorang gelarkan zaman-zaman tu The Dangerous Rally Era. Sebab apa? Group B ni baru saja launch dan kereta-kereta Group B ni semua kereta-kereta yang sangat-sangatlah ringan dan high horsepower, 500 horsepower dan ke atas kereta-kereta diorang ni. Selain tu, diorang punya safety features ni pun tak banyak, so lacking safety features. Sebab tu diorang panggil The Dangerous Rally Era. Dan kau bayangkan seorang perempuan compete against all men dalam Group B Rally, The Dangerous Rally Era. Dalam Dangerous Rally Era, World Rally Champion pula tu. Sebab itulah aku rasa Michelle Mouton ni layak berada dalam list kita orang. Dan di tempat yang kedua, kita ada Danica Patrick, one of the first lady drivers untuk masuk IndyCar dan juga NASCAR. Danica punya career highlights adalah dia pernah menang IndyCar race pada tahun 2008 dan dia juga pernah dapat pole position untuk Indy 500 pada 2013. Danica ni menjadi satu historical moment sebab dia adalah first ever women to masuk IndyCar dan juga NASCAR, dan pada tahun 2013 dia telah compete dalam dua-dua kategori ni. So bagi aku, dia layak lah untuk masuk kategori top 5 best women's driver Motor Maniac ni. Tapi dia ada attitude issue sikit. Dan di tempat yang ketiga, kita ada Maria Teresa de Filippis. Yes, yang ini aku nak tarik korang jauh sikit to the past, pada tahun 1958, di mana Maria Teresa de Filippis telah membuat satu history dan menjadi seorang first women driver to race in Formula 1. Pada tahun tersebut, dia telah menjoki untuk tim Maserati di Belgian Grand Prix, di mana dia telah mendapat tempat yang ke-10 di seluruh race tu lah. Sebab apa yang aku rasa benda ni hebat sangat? Sebab pada waktu tu dia race among men, dan juga pada waktu tu juga itu adalah zaman di mana ramai lelaki rasa perempuan tidak sesuai untuk masuki dunia motorsport kerana perempuan ini hanyalah sesuai di dalam dapur. Tapi walau bagaimanapun, even with those odds, Maria Teresa de Filippis telah melawani all of those odds dan masuk dalam F1 dan menang tempat ke-10. Dan dia lawan against driver-driver seperti Juan Manuel Fangio, one of F1's legendary drivers. So sebab itulah aku rasa Maria Teresa de Filippis ni telah membuka jalan kepada ramai female drivers pada waktu ini dan yang lepas-lepas dia, seperti Lela Lombardi, Suzy Wolf dan macam-macam lagi. Dan itulah sebab aku ambil Maria Teresa de Filippis untuk duduk dalam top 5 list kita hari ini. Apabila korang fikir pasal kelajuan, apabila korang fikir pasal power, I would like to say hello to Shirley Muldowney. So, Shirley Muldowney telah menjadi salah satu perempuan yang pertama untuk compete dan menang di dalam competition the NHRA Top Fuel Championship. Dia bukan menang sekali je, dia menang 3 kali kawan-kawan, pada tahun 1977, 1980 dan 1982. Nak dijadikan cerita lagi, Shirley ni time dia menjoki tu kan, dia menjoki pada era yang lelaki-lelaki tidak mengambil perempuan serius di dalam bidang motorsport. Tapi Shirley tak ambil benda tu sebagai satu benda negatif, dia ambil benda tu sebagai satu benda yang positif, sebab dia telah proof
yang dia mungkin sama laju tak pun lebih laju pada dia punya male rivals. Dan pada tahun 1984, Shirley telah mengalami satu aksiden yang sangat-sangat horrific, yang sangat-sangat teruk. Tapi lepas tu dia membuat satu comeback untuk menunjuk satu benda yang sangat resilient, yang dia sangat-sangatlah padu kan, yang dia sangat-sangatlah power. Dia dah aksiden teruk-teruk pun dia tak trauma, dia keep on coming back, they keep on going, they keep on racing. Dan disebabkan Shirley Muldowney ni lah, dia telah membuka jalan untuk idola-idola sekarang seperti Leah Pruett dan juga Britney Force. Bercuti memang best, tapi bercutilah dengan tenang. Tukar sebelum kong, Bateriku.com. Korang pernah dengar tak tentang Dakar Rally? Dakar Rally ni adalah satu off-road racing yang sangat-sangat kejam, yang sangat-sangat tough, sebab driver-driver perlu race beribu-ribu kilometer di dalam tough terrains. Tough terrains ni maksudnya kualiti jalan yang tak seberapa elok lah kan, senang cakap. So, Jutta Kleinschmidt telah menjadi the only women driver ataupun the only women to win the Dakar Rally Championship pada tahun 2001. Pada tahun tu dia menjoki untuk tim Mitsubishi dan dia telah mengejutkan seluruh dunia motorsport sebab dia telah beat all the best off-road drivers pada time tu untuk claim victory dia. So kalau korang nak tahu juga, sebelum Jutta ni menukar kepada menjoki kereta, sebelum tu dia menjoki motosikal juga di dalam Dakar Rally. Dan selepas years and years of winning and years of experience, barulah dia menukar ke kereta dan memenangi championship tersebut. Dan sebab itulah Jutta Kleinschmidt berada di dalam top 5 list kita hari ini. So memandangkan aku dah cerita kat korang top 5 picks kita orang, aku nak bagi korang satu bonus. Yang ini aku nak cerita kat korang salah satu lady driver yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat padu, sangat-sangat power, dan dia datang daripada tanah air kita sendiri, iaitu Malaysia's Queen of Drift, Leona Chin. So, korang kenal tak Leona Chin ni? Siapa kenal mungkin kenal, siapa yang tak kenal mungkin tak kenal. So, jom aku cerita sedikit secara ringkas siapa Leona Chin ni. Leona Chin telah gain popularity apabila dia membuat satu drift prank satu ketika dulu. Tapi, talent dia telah lagi membuat apabila dia di dalam track, di mana dia compete di dalam competition seperti Formula Drift Asia, MSF dan macam-macam lagi endurance races. Leona ni juga telah prove yang dia bukan sahaja satu stunt driver, tetapi dia juga satu joki yang sangat-sangat padu di luar dan di dalam track. Dia seorang kompetitor yang sangat serius dan a force to be reckoned with. Kalau korang nampak Leona Chin ni dalam track, korang jangan nak ambil endah tak endah, sebab dia ni kereta pun dia pandai joki, motor pun dia pandai joki. So aku tak tahu macam mana. Leona Chin ni juga telah menginspirasikan ramai lady drivers di Malaysia dan juga di Southeast Asia untuk menonjolkan diri lagi di dalam bidang motorsport ni. Sebab itulah aku nak letak Leona Chin dalam Motomaniac Top Women's Driver punya list ni juga. So itulah list aku. Dan kalau korang ada apa-apa masalah bateri, jangan lupa call Bateriku di hotline kita orang ataupun di apps. Selain tu, kalau bateri korang dah kong, jangan lupa tukar ke bateri Astra, sebab semua budak-budak kereta dah pakai bateri Astra. Takkan korang nak, left behind, tak ikut trend. Come on lah, benda kena ikut trend. Selain tu, kalau korang punya kereta ada masalah, selain masalah bateri, korang boleh hantar ke B-Garage by Bateriku.com. Di mana-mana cawangan, kita ada banyak lagi cawangan di dalam Malaysia ni. Selain tu, last sekali, Bateriku juga menyediakan servis towing. Jika korang perlukan
apa-apa servis towing, korang boleh Roger Batteryco juga. Roadside assist, korang boleh Roger Batteryco juga. Kalau korang nak pergi ke KL, ke Kedah naik towing, korang boleh Roger Batteryco sebab kita ada towing yang boleh membantu korang. Dan akhir sekali, kalau korang nak baju-baju Motomaniac yang gempak-gempak seperti yang ni dah sold out lah. Tapi banyak lagi collection yang baru kita ada kat www.motomaniac.store. Ataupun korang boleh terus pergi ke TikTok shop kita orang dan beli di situ. Nak promo baik-baik, join live. Lagi baik. So itulah saja daripada aku. Sekian, terima kasih. Yang baik-baik semua datang daripada Tuhan, yang buruk-buruk semua datang daripada aku. See you guys in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.